Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya ada gitar. Excited lah dia terus cerita. Tengok ni, saya dah pandai main gitar. Oh, pandai main gitar. Itu bukan gitar tu, bongo. Bukan sini, di dalam sini. Tanyalah dulu apa khabar. Assalamualaikum, kawan-kawan apa khabar? Okey tak kawan-kawan? Kawan-kawan sihat ke? Macam mana raya? Okey tak? Adik ceritalah adik punya pengalaman raya macam mana, seronok tak? Seronok? Adik banyak pergi rumah saudara mara ke? Banyak. Banyak pergi open house kan? Siapa tak dapat nak record adik punya aktiviti raya? Sebab seronok sangat. Nak record pun tak sempat. Tak Baru nak sempat. record dah terlupa dah. Itulah adik, macam-macam. Hari ni nak pergi open house lagi. Hari ni nak pergi open house lagi. Tak habis lagi kita punya raya ni, dik. Open house apa? Open house rumah kawan mami pula hari ni. Oh, semalam kawan daddy. Minggu lepas kawan daddy ke? Adik pandai ke main lagu? Ke adik pakai petik je gitar tu? Main petik je sebabnya? Apa? Adik buat betul-betul. Ini adik pergi mana ni hari ni? Open. Tak, pagi ni adik belum mandi lagi tu. Masih baju tidur lagi tu. Alio Basit pun kalau tengok ada Adik baru bangun tidur. Nak pergi cari sarapan dulu. Nanti kita nak sarapan kat mana? Kita beli bungkus je lah. Boleh? Boleh. Betul nanti Mimi suap Betul. Okay. Tunggu adik beli sarapan. Kejap lagi jom kita makan sama-sama. Alhamdulillah. Rumah kampung tapi simple-simple je. Cantik-cantik. Simple je nak buat. Tapi cantik. Warna dia sesuai. Warna tu sesuai. Jom kita tengok. Kita cari tempat pot nak berhenti yang best. Ni ada Balai Raya Surau Kampung Ulu Kalung. Nak sampai dah pun. Dah sampai dah ke, dik? Tengok ada pokok tu. Mana? Tengok ni cantik ni. Bunga apa ni? Bunga apa ni? Tak tahulah mami, dik. Tiba-tiba kat situ Bunga je. bunga. Itulah pokok anggur. Belakang sana tu ada sungai. Anggur mana hidup kat Malaysia ni? Kebun-kebun macam ni kan cantik. Air duit tu pasal rumah. Macam kurma. Sampai dah tempat stop kita. Tok sungai. Boleh, jom. Kita makan kat sini. Ada jambatan dah. Hari tu tak ada jambatan kan? Air celok kaki je boleh. Boleh celok kaki je. Parking mandi RM10. Boleh. Kat sini boleh kena ada bayaran tu. Parking mandi RM10, pasang kemah RM30, motor RM3. Tunai saja, alamak. Air nak mandi. Ada ke tak ada? Tunai saja, nanti kita try tanya. Oh, dia ada ni juga. Ada bilik juga. Tapi air nak mandi boleh. Ya. Macam homestay. Cantik kan? Ada tandas, toilet. Bang, sini toilet lah rupanya. Tak perasan Mami. Abang ni. Oh, tu toilet perempuan. Tempat hari tu. Kita pernah pergi hari tu. Ni saja kita nak pergi makan, tak ada orang. Ni tempat yang kita dengar ada tu. Kemah besar tu kan. Jom kita parking tanya. Air nak mandi laut. Air nak mandi. Kau kawan. Ya. Adik nak mandi laut. Makan ke? Kita sarapan je. Taklah nak mandi sambil makan. Hati-hati tau, ini kita tak bawa baju, tak bawa pelampung, semua tak bawa. Okey? Kita dengar cakap, jom. Dia ada gazebo nak sewa. Simple betul rumah. Ini kan rumah, ini macam tempat pondok lah. Tempat. Ni nama dia Restu Ibu Resort. Dia kenapa dia cakap awas? Ini kalau kita nak sewa boleh dia ni RM30. Kenapa cakap awas? Awas, yelah kena hati-hati lah. Sebab apa? Takutlah licin sayang. Adik sini sayang. Oh, tapi tak dalam lah. Dalam sikit lah. Tapi kena hati-hati. Sampai buku lalu. Ya. Oh, sampai tulang lah. Jambatan. Masa dulu tak ada jambatan rasa. Nak mandi. Makan dulu tak boleh ke? Mandi sambil makan. Sabar, kita cari tempat nak duduk kat mana?
Tengok sini dulu. Cantik kau kawan. Cantik. Dek sini pun boleh lah, Dek. Tanya Dek nak duduk kat mana? Takut ke dalam. Ha? Sini takut ke dalam. Sekejap sini kita tengok. Oh, dia tutup pagar ni. Jambatan. Ni dia nak duduk mana, Dek? Ha? Sini. Sama tadi takut roboh. Tak. Tapi bahaya dia macam dalam lah, Dek. Ini Air ni lah, Dek, dalam. sekejap. Tapi tak ada pelampung. Cuba saya kaki. Tengok tak sempat apa-apa lagi dah Hei. Ni rumah ni boleh sewa. Mungkin dia sewa rumah ni. Seronok je bang depan-depan tu je bang. Sungai. Lepas tu dah lah ada jambatan Dulu kan tak jambatan. Dulu dia macam gazebo je bang kan. Oh ni kalau tapak perkemahan tu bang, sewa tapak RM30. Yelah air sungai sejuk lah. Daddy. Tahu tempat nak gantung air. Elok. Ada tak payah turun naik, Dek. Nak sangat mandi, Ini selesa pinggang ni, unplanned. Tak ada baju tukar. Tak ada towel. Tu telefon dalam poket tu. Telefon. Nintendo dalam poket. Jangan turun naik, nanti jatuh. Tak ada. Dulu bukannya ada ambil. Ada situ. Sampai
Wow, lamanya. Menyelam. Menyelam tak ada menyelam? Menyelam. Nanti balik jalan kaki tau. Adik, babang balik jalan kaki ya. Ini dalam juga tadi. Jangan tempat dalam jangan pergi. Tak dalam pun. No. Oh ya ke? Jemput makan. Tutup air. Bapak jadi buaya bang? Kenapa? Ya adik nak jadi buaya. Boleh ke? Tu bukan buaya, tu anjing laut. Adik. Tu dia mana babang juga tu. Mau banyak ke? Tu sana bawa. Kucing, tu ada tu. Tu. Ayam ha, nampak. Tu ada ha. Balik dulu kat bulat tu. Kucing. Tunjuk dia. Kucing. Kita dah betul tu. Cantik kan? Air rasa. Dah. Makan tak? Pedas tak? Tak makan. Itu air rasa perempuan. Itu air rasa perempuan tu. Rasa perempuan. Dah di sini. Dia sebab dia ada logo lift. Nak ikut. Pergi dalam sana ada. Dek, kat sini. Apa? Sorry lah, Mami punya arak pedas. Hey! Adik, ambil. Mami punya arak pedas. Dekat mana? Kau kita nak main perang-perang. Perang air, jom. 1, 2, 3. Bang, perang air cepat bang. Cepat bang, perang air bang. Ha. Bagi dia bang, bagi dia lari bang. Ha, takut. Menyerah lagi. Oh, belum menyerah lagi. Buat satu cara. Ha, macam mana satu cara? Pergi bawa ke belakang, mundur. Ha, macam mana? Mas, standby bang. Standby bang. Mas, standby bang. Ha, jangan tendang-tendang. Ha. Kaki tidak dibenarkan. Bang, perang bang, perang bang. Lai penakut lah tu. Datang lepas tu ni bang kan. Masih belum menyerah. Kalah ke menang? Macam kalah je awak ni. Belum kalah. Ha. Saya fikir dulu. Ha, fikir strategi. Sini banyak kemudahan, ada banyak tempat duduk, ada sinking. Situ kalau petang-petang ada jual-jual macam-macam. Biasa-biasa je lah. Dalam ni sini. Mana? Dah jom, time's up, jom. Belum. Dan masih lagi lagi 2 jam. Ha, tengok budak ni. Alasan dia. Dia kena pakai paksa je. Tak boleh nak bagi warning macam tu. Paksa. Adik naik. Ha, baru dia terus naik. Tanpa alasan. Tak main pasir. Kan kena babang yang. Okey lah, pergi jauh sikit.
Tak payah. Berkali-kali headshot. Mesti orang rasa hujan. Pandailah awak. Dah panas dah. Jom balik. Belum lah. Mami panas je ni. Kalau main panas, sekarang je lah. Tak nak lah Mami pasal tak ada baju. Tak bawa baju. Dah jom babang. Babang dah enough bang. Babang okey dah dik. Jom dik. Jadi tak okey. Alah jom lah lain kali kita datang lagi. Adik. Ni. Tak nak nanti lah. Kawan-kawan nak tengok ada budak menangis tak? Kejap lagi mesti ada budak menangis kawan-kawan. Babang, betul tak kejap lagi ada budak menangis babang? Betul kan? Siapalah nak menangis ni? Mami nanti. Ni, Belum, jom. drama nak balik telah bermula. Tengok dia nak mula. Anak. Dia dah kuat suara dah. Anak. Ha. Anak. Dah balik. Jom. Dah balik lah. Belum lagi. Oh. Jom. Drama tak nak balik. Jom. Babang okey. Cakap sekali, comel lah babang gambar kat sini bang. Babang, jom. Tak drama. Adik. Okey, kejap lagi kawan-kawan boleh tengok tengah-tengah Adik. matahari terbit cantik ni. Adik. Mendung, hujan, kilat sabu menjabur. Adik. Jom. Babang tengok. Adik. Dia tunggu. Jom. Adik. Jom. Adik. Mana ada? Tok. Dia mangsa dia babang je lah. Dia paksa babang macam-macam. Sudah lah adik. Sudah lah. Jom. Ini babak pertama. Jom. Babak kedua, dia masuk campur. Apa ni? Dia dah mula dah. Adik sudah lah. Nanti Mami record Mami tak pernah lagi record drama-drama adik ni. Tengok ni. Sudah lah. Jom. Jangan kacau babang. Jangan kacau babang. Tak nak. Ambil air tu masuk. Tak nak. Kenapa kau ni? Tak mandi lagi. Ambil rotan bang. Dah lah. Dah balik lagi. Jom. Jatuh Mami sayang. Dah balik lagi. Jom. Jatuh Mami adik. Jom. Dah balik lagi. Jom. Dah balik lagi. Jom. Okay. Stop. Baik ada penyelamat. Tiba-tiba aiskrim datang. Tak jadilah drama. Tengok muka budak drama. Sini sikit muka budak drama. Aduh. Okay, bye. Kita dah habis sarapan. Nak balik. Siap-siap pergi open house pula. Itu aiskrim dekat sekolah agama tu. Thank you Daddy buat kita jalan-jalan. Thank you Daddy. Bye.